大家好，我是第12组的哈西拉。这个月的 KMC 课，我了解了什么是风水。让我来分享我学到了什么。风水是什么？风水merupakan salah satu budaya bagi masyarakat Cina. Mereka percaya feng shui dapat membantu mereka mencapai keseimbangan dan kejayaan dalam hidup. Dari segi bahasa, feng ialah angin, shui ialah air. Angin, air, apa tu? Okey, feng shui bermaksud 环境科学，环境 alam sekitar, 科学 sains. Jadi ia adalah berkaitan tentang sains alam sekitar. Dalam hidup kita perlukan tenaga. Qi 很重要. Tenaga sangat penting. Tenaga apa? 思维 pemikiran, 体力 tenaga fizikal, 毅力 ketabahan, 情绪 emosi, 精力 tenaga mental dan 行动 tindakan. Kesemua tenaga ni akan dipengaruhi oleh pusing 5 elemen, iaitu Jin logam, Mu kayu, Shui air, Huo api dan Tu tanah. Jadi macam mana kita nak tingkatkan tenaga yang kita dah sebut tadi? Caranya ialah kita mesti ada hao de pusing, okey, dan elakkan pu hao de pusing. Okey, sebagai contoh Jin logam kan. Kalau pagar dekat rumah tu dah berkarat, cepat-cepat buangkan karat, spray ke cat ke supaya dekat rumah ada hao de jin. Kalau ada pokok-pokok, kalau ada daun yang dah mati tu cepat-cepat buangkan supaya dekat rumah kita hanya ada hao de mu. Shui, tempat mana yang ada banyak air? Toilet kan? Cesuo, yao ganjing. Mesti pastikan toilet bersih. Kalau ada aquarium, air dalam aquarium tu bersih. Pinggan-pinggan pula, pinggan mangkuk yang daripada tanah tu, pastikan tak ada yang retak. Kalau ada yang retak, buang je lah. Seterusnya, feng shui de xiao ti she. Betul-betul feng shui. Yang pertama, jia li, bao zhe, gan jing he zheng qi. Pastikan rumah sentiasa dalam keadaan ganjing, bersih dan jengci, kemas. Sebab rumah yang bersih dan kemas akan melancarkan tenaga. Dan ia juga melambangkan pemikiran pemilik rumah. Serabut ke tak serabut? Yang kedua, cuang puyao dui jemen. Cuang, katil, jangan diletakkan menghadap pintu. Sebab dia akan menyebabkan kita kurang privasi dan dia seolah macam keranda. Masyarakat Cina ni keranda diletak di depan pintu. Tak mau disamakan cuang katil tu macam keranda. Yang ketiga, jingze, puyao dui je cuang. Jingze, cermin, jangan diletakkan menghadap katil. Agak-agak kenapa saya rasa mungkin macam kalau bangun-bangun tu rambut macam singa, macam mungkin terkejut agaknya kan tengok image sendiri dekat dalam cermin depan katil tu kan. Yang kelima, keting yao you ming liang de teng guang. Ruang tamu kena pastikan ada cahaya yang terang. Sebab bila terang ni perasaan kita akan jadi positif. Yang kelima, shui代表财富. Air melambangkan kekayaan. Pada masyarakat Cina, air yang mengalir tu seolah-olah macam kekayaan yang mengalir tak putus-putus. Yang ketujuh, 搬公桌不要背对门.
meja kerja kita jangan diletakkan membelakangkan pintu. Macam kita menghadap depan, belakang pintu kan tengah buat kerja. Okey, dia menimbulkan perasaan yang tak selesa. Kita semua siapa kat belakang kan? Kita tak nampak siapa yang masuk. Yang ketujuh, 桌子上不要太乱. Okey, atas meja jangan biarkan terlalu bersepah sebab dia melambangkan pemikiran orang yang menggunakan meja tersebut. Serabut ke tak serabut. Yang ke-8, 植物放在客厅增加生气. Okey, letakkan tumbuhan di ruang tamu untuk menambahkan suasana ceria. Bila ada tumbuhan dalam rumah ni, dia akan buatkan kita rasa tenang, relax, dan juga buatkan udara kita lebih segar. Dan yang terakhir, 金色的东西代表成功. Okey, barang-barang yang berwarna emas yang melambangkan kekayaan. 总的来说，我了解了什么是风水。非常感谢王老师和天使们，谢谢大家。